So Cik nak cuba yang mana? Banyak menu Banyak. Hai, Assalamualaikum Cik. Sorry ya ganggu Cik pernah dengar pasal Coffee Star tak? Nah, Pernah cuba tak minuman tu? tak pernah lagi. Hari ni kita nak Cik cuba pula kopi kita. Lepas tu kita nak tahu feedback. Boleh Okay kak, let's go ke sana. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak guna mesin kita. Okay, mesin kita ni sebenarnya post yang dipasang di Malaysia lah. Kita start 2014. Okay, kita tengok kat sini Dekat sini kita boleh pilih menu. Cik nak minum apa? Ada cappuccino, latte, mocha, long black, macchiato, americano, coklat. Kalau tak minum kopi kita ada juga coklat, teh tarik dan juga matcha. So Cik nak cuba yang mana? Banyak menu Banyak. Okay. White coffee Okay, cara dia mudah je. Cik tekan dekat menu. Kemudian boleh pilih laras gula. Nak banyak ke nak sikit atau tak nak langsung? sedang. Macam ini kira dah sedang dah ni. Kira okey ke? Alright, kita submit button. Kemudian payment ada menggunakan kad ataupun e-wallet. Kalau e-wallet ni maksud dia QR lah. So bila e-wallet kita scan je kita punya QR kat situ. So dia tengah buat lah sekarang ni. Okay, kita ambil kopi dan dekat sini ada dia punya penutup. Right? So hari ni Cik cuba tadi white coffee kan. Jadi kita nak tahulah macam mana rasa dia. Ada benda tak yang kita orang kata kita perlu improve ke? Okey. Sedap. Yang apa? Yang saya punya apa? Tadi susu gula-gula. Nah, kita okey lah ni. Terima kasih untuk feedback tu. Saya harap lepas ni enjoy your drink. Okay? Terima kasih.